Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua para pelajar. Untuk kali ini, kita akan belajar cara memetik maklumat daripada artikel jurnal untuk dimasukkan dalam penulisan kajian ataupun penulisan kertas cadangan anda. Tujuan kita belajar pada kali ini ialah untuk membolehkan kita faham cara yang betul bagaimana untuk memetik maklumat daripada artikel jurnal yang dibaca. Kedua, untuk mengelakkan plagiat ataupun dipanggil sebagai salinan 100%. Ketiga adalah untuk meningkatkan kualiti penulisan ilmiah. Dan ini sebenarnya merupakan satu proses yang sangat bagus untuk meningkatkan kemahiran penulisan para pelajar. Anda boleh belajar sebenarnya untuk menulis dengan lebih baik melalui penulisan penyelidikan dalam kursus ini. Okay. Ini saya berikan contoh kepada anda. Katakanlah anda menjumpai artikel. Ini adalah maklumat artikel bermula dengan nama pengarang, kemudian tahun diterbitkan, kemudian tajuk artikel berkenaan, kemudian nama jurnal berkenaan, volume, siri dan muka surat. Inilah maklumat yang biasanya anda jumpa dalam bahagian rujukan apabila anda membaca artikel jurnal. Ini juga format yang perlu anda gunakan apabila menyenaraikan senarai rujukan dalam kertas cadangan, proposal anda ataupun laporan akhir. Katakanlah ayat yang dijumpai dalam artikel ini bertulis begini. Transformasi digital meningkatkan prestasi PKS melalui kecekapan operasi dan keupayaan membuat keputusan yang lebih baik. Sekarang kita lihat bagaimana kita ingin memetik ayat ini. Okey. Ini ayat asal. Okey. Jadi daripada ayat asal ini fokus kepada idea yang terkandung dalam ayat tersebut, iaitu transformasi digital, prestasi PKS dan juga kecekapan operasi serta keupayaan membuat keputusan. Biasalah apabila membaca artikel boleh menggunakan bantuan seperti guna pen, warna, loretkan atau highlight sesuatu ayat, kemudian cuba baca dan fahami idea daripada ayat tersebut. Okay. Apabila sudah faham ayat tersebut, maka bolehlah ditulis ayat sendiri, di mana ayat tadi telah ditulis semula menjadi penggunaan teknologi digital membolehkan PKS meningkatkan prestasi perniagaan mereka dengan membaiki kecekapan operasi serta mempercepat proses pembuatan keputusan. Ini ayat yang telah diolah semula. Berbeza kan dengan ayat asal, iaitu transformasi digital meningkatkan prestasi PKS melalui kecekapan operasi dan keupayaan membuat keputusan yang lebih pantas. Jadi ia sedikitlah memakan masa untuk para pelajar baca kemudian faham apa yang cuba disampaikan. Sebaik-baiknya kekalkan idea asal, cuma ubah struktur ayat sahaja. Jika boleh juga lihat pada istilah-istilah yang digunakan. Jika boleh ditukar, maka boleh ditukar selagi ia membawa maksud yang sama. Okey. Ini contoh. Kan ini daripada sumber artikel asal. Cara menulis ada dua pilihan. Sama ada ingin memasukkan nama pengarang dan tahun artikel berkenaan dalam kurungan. Ini contoh ayat yang pertama di atas. Penggunaan teknologi digital membolehkan PKS meningkatkan prestasi perniagaan mereka dengan memperbaiki kecekapan operasi serta mempercepat proses pembuatan keputusan. Kemudian kurungan di sini iaitu nama pengarang dan juga tahun diterbitkan. Okey, di sini ditulis Rahman dan Hamzah kerana ada dua sahaja nama pengarang. Sekiranya di artikel ini banyak nama pengarang, maka akan ditulis Rahman et al. 2022. Okey. Jika anda tidak ingin meletakkan nama pengarang di dalam kurungan, anda boleh meletakkan nama pengarang di luar kurungan menjadikan ayat seperti ini. Rahman dan Hamzah kurungan sahaja 2022. Itu yang dikurungkan adalah tahun sahaja, nama tidak dikurungkan. Rahman dan Hamzah menjelaskan bahawa transformasi digital menyumbang kepada peningkatan prestasi PKS. Lihat di sini cuma ambil intipati idea sahaja daripada keseluruhan ayat. Maka anda bebas sebenarnya untuk menggunakan pendekatan sama ada meletakkan nama pengarang dan tahun terbitan dalam kurungan ataupun meletakkan nama pengarang sebagai sebahagian daripada ayat di mana yang dikurungkan hanyalah tahun terbitan sahaja. Anda boleh menggunakan kreativiti sama ada memanjangkan ayat tersebut, meringkaskan ayat tersebut, memendekkan ayat tersebut selagi ia membawa maksud yang sama. Ia bergantung kepada gaya penulisan anda, tapi jangan terlalu merubah daripada idea asal ayat berkenaan. Okey. Seterusnya, untuk menulis rujukan pada senarai akhir, iaitu senarai rujukan, pastikan ia disusun mengikut alfabetikal daripada A hingga ke Z.
Macam ini bermula dengan Ar-Rahman. Okey, jadi akan disusun selepas PQRST. Seperti itulah, kan? Okey, diletakkan tajuk, kemudian koma di sini, jenis pengurusan, perniagaan italic, version, siri, kemudian muka surat, mesti ada muka surat. Pastikan formatnya adalah seragam untuk kesemuanya dan nama yang ditulis untuk rujukan di sini mestilah sebaik-baiknya, bukanlah sebaik-baiknya, mestilah sama dengan nama yang ditulis dalam teks sebentar tadi seperti yang saya tunjukkan. Okay. Jadi langkahnya adalah baca dulu artikel, mesti baca. Okay. Kemudian kena pasti idea utama sesuatu ayat. Kemudian tulislah semula dengan ayat sendiri. Boleh lebih pendek, boleh lebih panjang. Tukar istilah-istilah yang digunakan tapi membawa maksud yang sama. Tambahlah sedikit tambahan misalnya selain daripada itu, hal ini selari dengan pendapat A, hal ini tidak selari dengan pendapat B misalnya untuk mengukuhkan lagi kualiti penulisan esei anda. Jangan lupa masukkan sitasi ataupun nama pengarang dan tahun ke dalam teks. Dan juga jangan lupa senaraikan ia dalam senarai rujukan mengikut APA style. Terima kasih. Selamat belajar.